Adakah anda juga berasa bahawa untuk menambah protein makan telur sahaja sudah mencukupi? Malah mungkin dalam pemikiran anda, telur adalah sumber protein yang paling mudah dan berkualiti tinggi. Sebiji telur rebus setiap hari seolah-olah sudah menjadi insurans untuk kesihatan diri sendiri. Jika jawapan anda adalah ya, maka untuk beberapa minit seterusnya, sila tumpukan perhatian anda sepenuhnya. Kerana satu kebenaran yang mungkin membuat anda berasa sangat tidak selesa ialah tabiat yang kelihatan sihat ini mungkin sebenarnya sedang membuatkan anda terlepas peluang untuk menambah protein dengan benar-benar berkesan, malah tanpa disedari membiarkan anda tergelincir ke dalam kancah. Sarkopenia, kehilangan otot. Anda mungkin berasa istilah sarkopenia ini sangat jauh daripada anda. Tetapi cuba fikirkan sedalam-dalamnya, adakah kita pernah melihat diri sendiri atau saudara mara di sekeliling kita yang dahulunya semasa muda boleh mendaki gunung dengan mudah, tetapi apabila masuk usia pertengahan hanya mampu berjalan di taman dan kemudiannya hanya naik turun beberapa, anak tangga pun sudah tercungap-cungap dan kaki terasa lemah. Adakah memulas penutup botol sos pun membuat muka anda merah padam, atau bangun dari sofa pun memerlukan kedua-dua tangan untuk menolak dengan kuat? Ini bukan sekadar faktor penuaan semata-mata. Ini adalah isyarat otot anda sedang meminta tolong. Sarkopenia si pencuri senyap ini sedang perlahan-lahan mencuri kekuatan anda, keseimbangan anda, malah keupayaan anda untuk hidup berdikari. Apabila otot hilang dalam jumlah yang banyak, apa yang menanti kita mungkin adalah risiko terjatuh yang berbahaya dan seterusnya terbaring sakit di katil. Ini sama sekali bukan untuk menakut-nakutkan, tetapi tragedi yang sedang berlaku dalam banyak keluarga. Dan satu-satunya baju perisai emas untuk melindungi otot kita daripada dimama usia adalah protein. Hari ini dalam video di saluran Makan Sihat Hidup Ceria ini, saya Dr. Muhammad Farid akan mengubah persepsi anda sepenuhnya. Saya bukan hendak menafikan terus nilai nutrisi telur. Ia sememangnya sumber protein yang berkualiti dan mudah serta kawan baik kita. Tetapi jika matlamat anda adalah untuk mencegah sarkopenia dengan lebih efisien atau memulihkan kehilangan otot, maka senarai top 10 makanan tinggi protein terkini yang disusun oleh pakar nutrisi berwibawa ini akan membuka pintu dunia baru untuk anda. Setiap makanan dalam senarai ini pada berat yang sama mempunyai kandungan protein yang jauh lebih mengejutkan berbanding telur. Selepas menonton video ini, anda akan belajar cara makan dengan bijak seperti seorang pakar nutrisi, menggunakan tenaga yang paling sedikit untuk mendapatkan perlindungan otot yang paling kuat dan mengucapkan selamat tinggal kepada ancaman sarkopenia. Sebelum kita masuk ke topik utama, jika anda prihatin tentang kesihatan anda, sila tekan butang subscribe dan aktifkan loceng notifikasi. Jika anda sedang menonton video ini dan turut merasai perkara yang sama, sila type 1 di ruangan komen. Jika anda juga terganggu oleh penyakit yang serupa, sila tinggalkan komen, saya akan cuba sedaya upaya untuk menjawab soalan anda. Baiklah rakan-rakan semua, mari tarik nafas dalam-dalam dan bersedia untuk menyambut senarai yang bakal mengubah menu harian anda. Sebelum kita mulakan kiraan detik, saya perlu jelaskan dahulu piawaian penilaian kita. Ini sangat penting. Kita membandingkan kandungan protein bagi setiap 100 gram bahagian yang boleh dimakan. Ini adalah asas perbandingan yang adil dan saintifik. Lebih penting lagi, kita bukan sahaja melihat pada kuantiti, tetapi juga pada kualiti, iaitu protein lengkap. Apa maksudnya? Secara mudah, terdapat 9 jenis asid amino yang badan kita tidak boleh hasilkan sendiri dan mesti diperolehi daripada makanan. Kita panggil ini asid amino perlu essential amino acids. Hanya protein yang mengandungi kesemua 9 asid amino perlu ini secara lengkap sahaja layak dipanggil protein lengkap. Ia boleh diserap dan digunakan oleh badan kita dengan paling efisien ibarat kunci serbaguna yang ditempa khas untuk badan kita bagi membuka semua pintu fungsi tubuh. Sekarang teka-teki bakal terurai.
Juara dalam senarai ini pasti akan membuat anda terkejut besar. Mari kita mulakan dari tempat ke-10. Betul, tempat ke-10 adalah snack yang sering kita makan sambil berborak, biji labu pumpkin seeds atau kuaci labu. Ramai orang hanya menganggapnya sebagai makanan ringan untuk hilangkan bosan, tetapi terlepas pandang bahawa ia adalah gedung protein yang tersembunyi. Data saintifik tidak menipu. Setiap 100 gram telur mengandungi kira-kira 13 gram protein, manakala 100 gram biji labu. Jawapannya adalah 30 gram yang mengejutkan, cukup untuk menyaingi 2 kali ganda telur. Adakah angka ini sudah membuat anda memandang tinggi pada biji kecil ini? Lebih hebat lagi, biji labu bukan sahaja kaya dengan protein, ia juga merupakan multivitamin mineral. Ia adalah sumber magnesium yang sangat baik. Magnesium digelar sebagai mineral relaksasi semula jadi. Ia bukan sahaja penting untuk degupan jantung dan kekuatan tulang, malah membantu merehatkan saraf dan meningkatkan kualiti tidur. Ramai rakan-rakan pertengahan umur yang berpusing-pusing, tidak boleh tidur malam atau mudah kekejangan kaki, mungkin mengalami isyarat kekurangan magnesium. Selain itu, biji labu juga kaya dengan zinc. Zinc adalah barisan pertahanan pertama sistem imun kita. Orang yang kekurangan zinc lebih mudah demam dan luka lambat sembuh. Jadi bagaimana cara makan yang betul? Ingat satu poin penting. Pilih yang tanpa perasa, sebaik-baiknya yang mentah atau dipanggang pada suhu rendah. Biji labu yang ditambah banyak garam, gula atau digoreng suhu tinggi, sebaliknya akan menghapuskan kebaikannya. Cadangan pengambilan harian tidak perlu banyak satu sudu makan, kira-kira 10 hingga 15 gram sudah mencukupi. Anda boleh makan terus sebagai snack atau taburkan di atas salad yogurt atau bubur oat. Ia bukan sahaja menambah tekstur rangup, malah menaikkan taraf nutrisi serta-merta. Jika biji labu adalah perisik dalam dunia snack, maka tempat ke-9 ini boleh dikatakan sebagai superhero dunia tumbuhan. Ia adalah biji chia seeds yang melanda dunia kesihatan global sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Ia kelihatan seperti biji hitam kecil yang tidak menarik, tetapi tenaganya adalah bertaraf bom nuklear. Banyak sumber protein tumbuhan mempunyai satu kekurangan semula jadi, iaitu biasanya bukan protein lengkap. Tetapi biji chia adalah pengecualian yang menakjubkan. Ia adalah keajaiban protein lengkap dalam dunia tumbuhan, menyediakan kesemua 9 asid amino perlu. Dari segi data, setiap 100 gram biji chia mengandungi kira-kira 17 gram protein berkualiti tinggi. Tetapi, kekuatan tempurnya jauh lebih daripada itu. Senjata rahsia pertamanya adalah serat diet yang sangat tinggi. Biji chia akan mengembang 10 hingga 15 kali ganda selepas menyerap air membentuk sejenis gel yang licin. Gel ini apabila masuk ke dalam usus, kita bertindak seperti berus lembut yang membantu membersihkan sampah usus dan menggalakkan pergerakan usus. Bagi rakan-rakan yang ada masalah sebelit ini adalah berita gembira. Pada masa sama, ia meningkatkan rasa kenyang, membuatkan anda tidak mudah lapar sangat bagus untuk pengurusan berat badan. Senjata rahsia keduanya adalah ia kaya dengan asid lemak omega 3 berasaskan tumbuhan ALA. Asid lemak ini adalah pakar anti radang yang kuat, sangat penting untuk melindungi saluran darah jantung, mencegah pembekuan darah, malah menyuburkan otak dan menstabilkan emosi. Bagaimana cara makan biji chia yang paling berkesan? Cara paling mudah adalah membuat puding biji chia. Malam sebelumnya, campurkan 2 sudu makan biji chia dengan secawan susu atau susu soya kacau rata dan simpan dalam peti sejuk. Keesokan paginya, ia menjadi sarapan yang berkhasiat dan sedap. Tetapi, tolong ingat, pastikan ia menyerap air dan mengembang sepenuhnya. Jangan sesekali makan kering kerana ia boleh menyerap air di dalam esophagus anda dan mungkin menyebabkan bahaya. Tempat ke-8 mungkin akan sekali lagi mengubah persepsi anda. Ramai orang apabila mendengar tentang keju,
terus terbayang lemak tinggi dan kalori tinggi. Tetapi hari ini saya ingin memperkenalkan raja protein dalam keluarga keju, keju parmesan. Sila duduk dengan tenang dan dengar angka yang mengejutkan ini. Setiap 100 gram keju parmesan kandungan proteinnya mencecah setinggi 38 gram. Ini hampir 3 kali ganda telur, malah lebih tinggi daripada biji labu yang kita perkenalkan tadi. Ini kerana ia adalah keju keras dengan tempoh matang yang sangat lama. Dalam proses pembuatannya, sebahagian besar air disingkirkan menyebabkan komponen nutrisinya menjadi sangat pekat menghasilkan ketumpatan protein yang begitu tinggi. Tetapi di sini, saya mesti berikan satu amaran tegas. Keju parmesan adalah pisau bermata dua yang tajam. Semasa ia memekatkan protein, ia juga memekatkan sejumlah besar natrium garam. Diet tinggi natrium adalah punca utama tekanan darah tinggi dan beban berat kepada buah pinggang kita. Jadi strategi kita dengan keju parmesan adalah makan dengan bijak, jangan tamak. Anda sama sekali tidak boleh menjadikannya snack untuk dimakan begitu sahaja. Itu adalah bencana kesihatan. Cara penggunaan yang betul adalah menjadikannya sebagai perasa semula jadi mewah. Semasa makan pasta salad atau minum sup sayur parut sedikit sahaja, serbuk keju di atasnya sebagai penambah rasa. Hanya perlukan sedikit, anda sudah boleh mendapat rasa masin berlemak yang pekat dan protein yang kaya sambil mengelakkan perangkap natrium yang tinggi. Ingat, ia bukan watak utama, tetapi pelakon pembantu terbaik yang melengkapkan hidangan. Adakah anda rasa semua yogurt adalah sama? Masuk ke pasar raya, melihat deretan produk yogurt, ambil satu tin dan terus jalan. Hati-hati, tindakan kecil ini mungkin membuatkan anda terlepas peluang bertemu dengan pakar protein sebenar. Tempat ke-7 adalah elit dalam dunia yogurt Yunani, Greek yogurt. Apa perbezaan besar antara ia dengan yogurt biasa atau minuman yogurt? Kuncinya terletak pada proses pembuatan. Yogurt Yunani melalui satu lagi proses penapisan atau emparan selepas penapaian. Langkah ini ibarat menapis susu soya dengan kain kasa untuk membuat tauhu menyingkirkan sebahagian besar air dadi, whey dan cecair. Hasilnya, pertama, teksturnya lebih pekat dan rasanya lebih berkrim. Kedua kandungan proteinnya adalah 2 hingga 3 kali ganda yogurt biasa. Setiap 100 gram yogurt Yunani tanpa gula boleh mencecah 10 hingga 15 gram protein dengan mudah. Ketiga, kerana banyak air dadi telah disingkirkan, kandungan laktosanya juga menurun dengan ketara. Bagi rakan-rakan yang sakit perut, bila minum susu akibat masalah intoleransi laktosa ini lebih mesra perut. Tentunya, nilai tambah terbesar yogurt Yunani adalah ia kaya dengan probiotik. Bakteria baik ini adalah askar penting yang menjaga kesihatan usus dan mengawal imuniti kita. Usus yang sihat bukan sahaja tentang pencernaan, malah berkait dengan kesihatan seluruh badan dan emosi kita. Bagaimana nak pilih? Sangat mudah. Ambil bungkusan, lihat senarai ramuan di belakang. Pertama, yogurt Yunani yang asli. Ramuannya sangat ringkas, hanya susu dan kultur hidup aktif. Kedua, dan yang paling penting, mesti pilih versi tanpa gula plain, unsweetened. Banyak yogurt Yunani berperisa di pasaran ditambah gula dan jam yang banyak demi rasa. Makan begitu protein yang dapat tidak setimpal dengan gula yang masuk benar-benar kerja sia-sia. Tempat ke-6 kita berikan kepada raja nilai berbaloi dari dunia tumbuhan. Ia sangat murah tetapi mempunyai kekuatan luar biasa. Ia adalah kacang dal atau kacang lentil. Di kebanyakan negara dan juga di Malaysia terutamanya, dalam masakan mamak kacang dal adalah tetamu tetap di meja makan. Setiap 100 gram kacang dal yang dimasak mengandungi kira-kira 9 gram protein dan 8 gram serat diet. Ia adalah makanan sihat tipikal yang tinggi protein, tinggi serat dan rendah lemak. Namun di sini, saya ingin berkongsi satu ilmu nutrisi yang lebih mendalam. Ingat tentang protein lengkap yang kita sebutkan tadi. Kebanyakan protein tumbuhan termasuk kacang dal tergolong dalam protein tidak lengkap
kekurangan 1 atau 2 asid amino perlu. Adakah ini bermakna ia tidak bagus? Sama sekali tidak. Nenek moyang kita sudah lama menemui penyelesaiannya, iaitu teknik pelengkap protein. Para saintis mendapati asid amino yang kurang dalam kekacang biasanya banyak terdapat dalam bijirin, dan apa yang kurang dalam bijirin ada pada kekacang. Jadi, anda hanya perlu makan kacang dal bersama nasi atau oat bijirin. Penuh mereka akan bergabung tenaga dalam badan anda, saling melengkapi kekurangan dan membentuk protein lengkap yang bernilai tinggi. Lihat, inilah kebijaksanaan kepelbagaian diet. Kuah dal, cicah capati atau makan dengan nasi itu kombinasi sempurna. Satu lagi tip kecil makan kacang dal semasa memasak sebaiknya rendam dengan air bersih selama beberapa jam. Tindakan mudah ini membantu membuang asid fitik dalam kacang. Asid fitik boleh menghalang penyerapan zat besi dan zinc oleh badan. Selepas direndam, baru dimasak bukan sahaja lebih mudah empuk, malah kadar penyerapan nutrisi juga meningkat. Tempat ke-5 adalah sesuatu yang saya rasa setiap rakyat Malaysia sangat kenal. Sebut sahaja tauhu, adakah anda terus terbayang tauhu sumbat, tauhu goreng atau sup tauhu? Tetapi anda mungkin tidak pernah meletakkannya setaraf dengan protein kelas atasan. Ia adalah makanan harta karun negara kita. Tauhu boleh dikatakan sebagai juara protein lengkap tumbuhan yang sering kita pandang rendah. Betul sama seperti biji chia tauhu yang diperbuat daripada kacang soya membekalkan kesemua 9 asid amino perlu. Ia adalah pilihan utama bagi vegetarian untuk mendapatkan protein berkualiti. Kandungan protein tauhu berbeza mengikut jenis. Secara amnya, semakin padat teksturnya dan semakin kurang airnya, semakin tinggi proteinnya. Contohnya, tauhu lembut seperti taufu fah atau untuk sup mempunyai kira-kira 5,8 gram protein per 100 gram. Manakala tauhu keras, tauhu petak untuk goreng boleh mencapai 8 ribu 10 gram ke atas. Kelebihan terbesar tauhu ialah ia membekalkan protein tinggi tetapi hampir tiada lemak tepu dan sifar kolesterol. Bagi warga emas yang perlu mengawal lemak darah dan menjaga jantung, ini adalah sumber protein yang sempurna. Selain itu, tauhu kaya dengan isoflavon, soya sejenis estrogen tumbuhan yang sangat membantu wanita melepasi fasa menopause dengan tenang, mengurangkan masalah rasa panas, hot flashes dan berpeluh. Saya tahu ramai risau tentang gout bila dengar produk soya. Kini, arus perdana dunia perubatan termasuk ramai doktor pakar reumatologi menegaskan bahawa purin tumbuhan mempunyai kesan yang sangat kecil terhadap asid urik manusia. Malah ada kajian menunjukkan pengambilan produk soya secara teratur membantu metabolisme asid urik. Apa yang perlu dijaga sebenarnya adalah organ dalaman haiwan makanan laut tertentu dan sup daging yang direnih lama yang tinggi purin. Bagi kebanyakan orang, makan tauhu secara sederhana tidak akan menyebabkan serangan gout. Baiklah senarai masuk ke top 4. Seterusnya adalah pakar-pakar protein haiwan. Tempat ke-4 adalah simbol kekuatan di hati ramai orang. Daging lembu. Bila sebut tentang tambah darah atau zat besi, orang akan ingat daging lembu. Tetapi kekuatan proteinnya juga bertaraf raja. Setiap 100 gram daging lembu tanpa lemak seperti bahagian shin atau top side kandungan protein boleh melebihi 26 gram dengan mudah dan ia adalah protein lengkap dengan kadar penggunaan biologi yang sangat tinggi. Tetapi ilmu makan daging lembu terletak pada pemilihan bahagian. Jika anda pilih bahagian yang berlemak seperti tulang rusuk yang banyak lemak atau stik wagyu berlemak tinggi, anda mungkin makan lebih banyak lemak daripada protein. Ini satu bencana untuk saluran darah. Jadi untuk makan dengan sihat, pilih bahagian tanpa lemak seperti daging pejar sengkuang, shin untuk direnih atau daging batang pinang untuk ditumis. Satu lagi tip emas untuk menaikkan taraf nutrisi, daging lembu kaya dengan zat besi heme yang paling mudah diserap badan.
Tetapi jika anda makan daging lembu bersama sayuran kaya vitamin C seperti tomato lada benggala atau brokoli vitamin C akan bertindak sebagai pemangkin yang melipat gandakan kadar penyerapan zat besi. Jadi, masakan seperti daging masak merah dengan tomato atau daging goreng lada benggala sebenarnya mengandungi kebijaksanaan nutrisi yang mendalam. Siapakah yang boleh mengalahkan daging lembu yang kuat? Tempat ke-3 adalah anugerah dari lautan. Ia adalah imas otak dan juga imas otot, iaitu ikan. Tidak kira ikan laut dalam seperti salmon tuna atau ikan tempatan di meja makan kita seperti ikan kembung, ikan tenggiri atau ikan tongkol, kandungan proteinnya bagi setiap 100 gram hampir semuanya melebihi 20 gram dengan kualiti yang sangat tinggi. Tetapi sebab ikan berada di atas daging lembu adalah kerana ia mempunyai satu kelebihan super unik. Ia kaya dengan asid lemak tidak tepu omega 3 yang berharga iaitu DHA dan EPA. DHA adalah komponen penting otak dan retina mata, membantu melambatkan kemerosotan otak dan memori serta melindungi penglihatan. EPA pula digelar pembersih saluran darah berkesan anti radang, menurunkan kolesterol jahat dan mencegah pembekuan darah. Ini perlindungan tiada tandingan untuk jantung kita. Namun ramai bimbang tentang pencemaran logam berat pada ikan besar. Di sini saya syorkan raja nilai berbaloi ikan bilis. Ya, ikan bilis yang selalu kita buat nasi lemak itu, tetapi kurangkan sambal dan garamnya. Ikan kecil ini jangka hayatnya pendek dan berada di bawah rantaian makanan, jadi risiko logam berat sangat rendah. Tetapi, protein, kalsium dan omega 3-nya sangat tinggi. Cara masak terbaik untuk mengekalkan omega 3 adalah mengukus singgang atau panggang suhu rendah. Elakkan goreng suhu tinggi deep fry kerana ia akan merosakkan asid lemak berharga ini. Debaran makin terasa. Siapakah yang mampu mengatasi ikan dan daging lembu untuk memegang takhta naib juara tempat ke-2 sebagai doktor? Muhammad Farid, saya menyarankan alternatif protein yang sangat hebat dan sering dipandang sepi berbanding daging lembu, iaitu daging kambing bahagian tanpa lemak. Ramai orang di Malaysia gemar makan kambing tetapi sering dikaitkan dengan kari yang berminyak. Sebenarnya, jika kita memilih bahagian isi daging merah yang tanpa lemak lean meat, profil proteinnya sangat menakjubkan. Ia setanding dengan daging lembu, malah ada bahagian yang lebih tinggi. Proteinnya mencecah 25 hingga 30 gram protein bagi setiap 100 gram dengan kandungan lemak yang terkawal jika kulit dan lemak dibuang. Ia adalah sumber protein lengkap kaya dengan vitamin B dan zat besi serta zinc. Daging kambing sering dikatakan panas, tetapi dari sudut nutrisi, ia memberi tenaga yang baik. Kuncinya adalah cara masak. Jangan hanya buat kari atau gulai kawah yang berminyak. Cuba panggang atau buat sup herba yang jernih. Satu tip profesional untuk menjadikan daging kambing atau daging merah lain sedap, potong lawan urat. Lihat alur urat daging pisau anda, mesti memotong secara bersilang 90 darjah dengan urat itu. Ini memutuskan serat otot dan menjadikan daging lebih lembut. Selain itu, sebelum masak perap dengan sedikit jus nanas kiwi atau betik, enzim semula jadi dalam buah-buahan ini adalah pelembut daging terbaik yang akan menjadikan tekstur daging lebih empuk tanpa bahan kimia. Akhirnya, kita tiba di puncak senarai ini. Siapakah yang mampu menewaskan semua pesing dan merampas takhta juara carta makanan tinggi protein ini? Juara ini diiktiraf tanpa pertikaian oleh dunia, kecergasan dunia, nutrisi dan dunia penurunan berat badan. Ia adalah dada ayam, khususnya dada ayam tanpa kulit. Anda mungkin terfikir, kenapa dada ayam? Apa hebatnya berbanding ikan dan daging merah? Jawapannya, ada dua kata kunci, keturunan mutlak dan nilai tanpa tandingan. Mari lihat data. Setiap 100 gram dada ayam tanpa kulit, kandungan proteinnya boleh mencecah angka mengejutkan 31 gram. Tetapi yang lebih menakutkan, kandungan lemaknya
boleh serendah 3.6 gram sahaja. Kombinasi protein super tinggi lemak super rendah ini sukar ditandingi oleh mana-mana daging lain. Ia ibarat pendekar yang tiada gerakan berlebihan sekali serang terus tepat ke sasaran. Dari sudut sains nilai biologi protein dada ayam sangat tinggi, bermakna jenis dan nisbah asid aminonya paling hampir dengan keperluan tubuh manusia. Jadi, ia diserap paling efisien tanpa pembaziran. Saya tahu ramai orang Malaysia rasa dada ayam itu kering dan liat. Itu sepenuhnya masalah cara masak. Ada banyak cara penyelesaian. Anda boleh gunakan teknik perap air garam berining. Rendam dada ayam dalam air garam selama 30 minit sebelum masak. Air garam akan membantu mengunci kelembapan, atau potong kecil-kecil dan tumis cepat bersama sayur seperti ayam paprik kurang minyak, ia akan memperbaiki teksturnya. Jadi juaranya adalah dada ayam. Dengan protein paling tulen, lemak paling rendah dan kadar serapan paling tinggi, ia menjadi senjata rahsia nombor 1 kita untuk melawan sarkopenia. Baiklah, senarai top 10 makanan tinggi protein ini telah pun terurai sepenuhnya. Sekali lagi saya tegaskan, semangat utama senarai ini bukan menyuruh anda makan dada ayam sahaja mulai esok, tetapi untuk memberitahu anda tentang kepentingan kepelbagaian. Pinggan makan kita haruslah seperti taman bunga yang berwarna-warni, ada protein tumbuhan, tahu kacang dal, ada protein laut, ikan dan protein darat ayam daging. Dan jangan lupa telur masih kawan baik kita selitkan ia dalam diet untuk melengkapkan nutrisi. Berbalik kepada soalan paling penting, berapa banyak protein kita perlu makan sehari? Di sini saya beri formula mudah. Bagi warga emas atau orang dewasa, cadangan pengambilan protein harian adalah berat badan kilogram X 1/0 hingga 1/0 gram. Contohnya, seorang pakcik seberat 60 kg. Protein yang diperlukannya setiap hari ialah 60 kali 1.2 72 gram. 72 gram protein dengar macam abstrak. Apa maksudnya dalam bentuk makanan? Saya bantu anda buat menu satu hari. Sarapan semangkuk kecil, yogurt Yunani, 200 gram tabur satu sudu, biji labu. Kira-kira 25 gram protein. Tengah hari sekeping, dada ayam panggang sebesar tapak tangan dengan nasi beras, perang dan sayur. Dada ayam ini beri 30 gram protein. Malam tahu masak sos tiram dengan sedikit ikan bilis atau ikan kecil. Mudah dapat 20 gram protein. Lihat 25 plus 30 plus 25 gram sudah melebihi sasaran. Sebenarnya tidak susah jika makan makanan yang betul. Kenapa saya tekankan warga emas perlu darab dengan 1-2 perkali yang lebih tinggi? Kerana seiring peningkatan usia kecekapan badan, kita memproses protein menurun manakala penguraian otot meningkat. Jadi, kita perlukan lebih banyak bahan mentah berbanding orang muda untuk kekalkan otot. Namun, akhir sekali saya, Dr. Muhammad Farid mesti mengingatkan dengan suara paling lantang, protein itu bagus, tapi bukan bermaksud semakin banyak, semakin bagus. Apa-apa yang berlebihan adalah racun. Protein berlebihan akan membebankan buah pinggang untuk diproses. Jadi saya gariskan satu had keselamatan yang jelas jika anda telah disahkan oleh doktor menghidap penyakit buah pinggang kronik, CKD atau penyakit hati yang serius. Pengambilan protein anda mesti mengikut arahan doktor dan pakar diet secara ketat. Jangan memandai-mandai ikut video ini untuk menambah protein secara membabi buta. Sila ingat pesan ini. Mulai hari ini, janganlah hanya bergantung pada sebiji telur kecil itu. Marilah kita dengan berani membuka senarai makanan harta karun ini. Jadilah perancang nutrisi yang bijak untuk diri sendiri, tambah warna dan kekuatan dalam setiap hidangan. Saya harap video dari Makan Sihat Hidup Ceria ini bermanfaat untuk anda. Sila kongsikan ilmu kesihatan penting ini kepada semua ahli keluarga dan rakan yang anda sayangi. Mari kita sama-sama bertanggungjawab ke atas kesihatan diri
dan keluarga dengan pemakanan saintifik. Saya doakan setiap rakan-rakan dapat makan dengan sihat, hidup dengan ceria dan memiliki kehidupan yang bertenaga kuat dan bebas bergerak. Kita jumpa lagi di video akan datang.